Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey sahabat, kita bertemu lagi. Kali ini saya bertemu dengan belalang sebah ataupun mantis, belalang mantis. Saya jumpa dia di dapur. Mungkin dia lari daripada pemangsa ataupun dia dalam kondisi yang tak berapa sihat, tapi daripada luaran badan dia tak ada luka, tak ada yang cedera. Tapi saya tak tahulah dalaman sebab apa belalang ni memang susah nak bela. Belalang ni ada dua jenis. Dia ada satu jenis lagi, memang semua badan warna hijau dan dia tak ada sayap. Tapi yang saya jumpa ni dan saya namakan dia Dodo. Dodo ni dia ada sayap. Jadi untuk spesies yang ada sayap ni memang susah nak jinak macam ni lah. Nampak dia boleh main di tangan. Tapi daripada kondisi saya tengok memang tak ada luka. Memang nampak jinak lah. Tapi kalau betul-betul habitat dia je, memang susah nak dapat yang jinak macam ni. Kalau dia nak main daripada tangan pun, dia main sekejap saja dia akan terbang lepas tu. Ni dia cuma bergerak-gerak. Okey, dia gerak tak ada masalah semua. Lepas dia terbang sikit. Cuma dia tak terbang jauh. Dia terbang tapi dia tak terbang jauh. Mungkin ada sakit ke sayap dia ke, saya pun tak tahu. Tapi belalang ni memang susah nak dapat yang jinak lah. Disebabkan mungkin dia ada masalah, dia sakit ke ataupun dia dah tua. Saya pun tak tahu. Jadi dulu bersama saya dah dalam 2 hari macam tu. First time saya dapat, saya kurung dulu dalam terrarium ni, dan lepas tu saya lepaskan. Lepas saya cuba lepaskan, kalau mana nak tahu dia terbang ke kan. Tapi dia terbang tapi tak terbang jauh. Dia terbang hanya pergi dekat atas lemari macam tu. Lepas tu dia turun balik. Saya rasa mungkin dia ada masalah lah. Memang dia ada masalah. Kalau dia tak ada masalah, belalang ni dia susah nak duduk setempat. Belalang mantis ni memang susah nak duduk setempat. Dan dia sangat garang. Jadi saya rasa muskil juga. Tapi mungkin Allah hantar untuk saya cuba pulihkan dia ke. Mana tahu kalau dia sakit, saya pun tak tahu dia sakit ke apa. Saya akan tengok lagi kondisi dia macam mana. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.